Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Station 9 Salam. Kita ada sebuah kata Proton perdana tapi design dia seakan-akan Honda Accord. Okay, so dia datang dekat sini adalah dia upgrade dia punya Android player 12.3 inci dan juga 360 punya kamera. Tetapi kita bagi tahu jarang-jarang ada lah. Okay, sebab apa? Nak dapatkan casing dia agak susah. Jadi korang boleh nampak kat sini memang sangat-sangat cantik and then premium. Dia ambil 12.3 inci and then kat bawah sini pun still lagi function nampak? Dia punya radio apa semua still lagi. Atas sini untuk ini original asal punya. So ini adalah untuk Android punya. Nampak? Android Auto ada, Map, CarPlay, YouTube, Netflix, semua ada. Nampak? Sangat-sangat cantik and then premium. 360 punya kamera pun korang boleh nampak kat sini. Ini di bahagian depan, ini di bahagian belakang lah. Bila kita bagi signal ke kanan, dia akan keluar macam ni lah. Kalau ke kiri, dia akan keluar ke sini. Okay? And then kita nak bagi tahu sangat-sangat smooth. Sebab apa? Dia ambil 6GB RAM plus 128GB ROM. Okay? Jadi korang yang nak pasang orang kata 12.3 inci dan juga 360 apa jenis kereta, bagi tahu kita, bang, saya nak pasang saya punya kereta 12.3 inci. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat, tak ada masalah. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay? Now, see you.